Honestly, saya sebagai kontraktor memang puas hati lah menggunakan V Plus panel ni, sebab saya nampak memang memudahkan kerja untuk naik rumah ni lah, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syukri. Saya daripada syarikat Legasi Tangkas dan Berhad. So syarikat kita dah 14 tahun lah dekat dalam bidang construction ni. Cuma untuk fokus buat rumah menggunakan V Plus panel ni baru projek kedua kita orang lah. Actually saya nampak iklan AZ Mega ni dekat dalam Facebook lah, honestly. Dan dia trigger kepada saya untuk saya tahu dengan lebih lanjut. So saya berhubung terus dengan AZ Mega. Alhamdulillah memang dia orang guide saya sampai hari ni. Alhamdulillah. Saya simpulkan tukang pun rasa gunakan V Plus panel ni lebih memudahkan kerja dia orang. Kan, tu yang saya nampak. Of course ada challenge dalam pembinaan tu, tapi still dia memudahkan kerja pembinaan. Alhamdulillah memang terbaik pada saya. Guidance daripada AZ Mega sesuai untuk mana-mana kontraktor yang plan nak menceburi bidang bina rumah, kan. So engage dengan AZ Mega, InsyaAllah banyak benda boleh belajar. As a kontraktor kita boleh belajar dekat situ, kan. Dan belajar, yang penting diorang akan support dia. Dan saya nampak support tu so far, alhamdulillah, customer service tu memang memudahkan, kan. Tak ada apa-apa isu berbangkit dah daripada saya. Bagus, sebab saya pun nampak daripada manual pertama dengan manual kedua tu ada improvement. Dan kita nampak question daripada tukang pun makin kurang lah, sebab benda tu lebih memahamkan diorang, kan. Memahamkan. Okey, kepada tuan-tuan rumah yang plan nak buat rumah, saya syorkan untuk try tengok benefit-benefit yang boleh kita dapat kalau kita menggunakan V Plus panel dalam projek rumah kita nanti lah, kan. Saya rasa bila kita ada knowledge pasal benefit V Plus panel ni, insyaAllah kita akan lebih mudah tertarik lah, kan. Tim AZ Mega saya bagi 8.5 bintang, kan. 8.5 bintang.